Okay, semalam TV3 dah tease, dah sangat dah tease episod malam ni, episod keluarga itu. So jom kita tonton. Nak tengok macam semalam. Ustaz dah pakai tudung. Nak tengok. Ramai orang yang screenshot scene ni semalam. You tengok ni masih serius. Lepas tu ramai lah bagi reaksi pada scene ni. Katanya macam nak memberi pengajaran. Drama ni lah barangkali berdasarkan peristiwa sebenar. Ada tak yang ustazah sama ustaz, imam ni kira ustaz lah, sebab dia dia seorang tahfiz. So dia watak ni dia dia dah mulalah, yang ustazah pun mula buku tudung tu semua. Ada orang betul ada yang bereaksi ni, ada kes-kes macam ni di luar pengetahuan kita. Tapi saya juga suka highlight pasal drama ni, pasal watak Iman. Dia kenapa dia macam tu? Kenapa dia seorang yang dihormati di luar rumah tu boleh jadi macam tu? Sebab orang tak tahu apa yang berlaku dalam dekat rumah rumah Iman lah. Macam kita boleh nampak Iman ni dia tak dapat nafkah batin dari isteri dia. Bila ajak dia dengan wife dia je selalu tak dapat, ataupun ada lah yang bercakap pasal watak cempaka ni dekat dia tengok dekat rumah, macam dia dah tak deliver lah, dia dah tak function tak perform sebagai seorang isteri di mata Iman. Jadi Iman tu dia melampiaskan nafsu dia dekat ustazah, dekat anak-anak dia. Jadi kita nampak, kita rasa kejinya Iman ni. Jadi kita pun mula-mula kita tengok Iman tu sebagai satu watak yang keji lah. Tapi kita tengok juga punca dia. Dia mungkin Iman tak macam ni kalau isteri dia bagi isteri dia bagi, ataupun dia minta keizinan daripada isteri dia untuk tambah cawangan isteri dua lah. Sebab tengok dari status Iman ni rasanya dia mampu dari segi kewangan ke, sebab orang ada kedudukan, tapi kenapa dia tak kahwin je? Kenapa dia tak halalkan halalkan keinginan dia tu? Tu yang jadi soalan saya. Tapi itulah, itu yang pada pandangan saya lah. Pandangan korang mungkin berbeza pula. Mungkin dia jadi lagi besar bila tengok seluruh cerita ni, konteks dia lain. Sebab kita pun bercakap pasal anak-anak dia, apa efek Iman ni pada anak-anak dia dan seluruh masyarakat lah. Okay, jumpa lagi.